Pertandingan perebutan jawatan dalam parti sering menyebabkan luka yang parah dan parut yang kekal. Namun, mengaitkan kekalahan atau kehilangan seorang individu atau tim tertentu sebagai permulaan kejatuhan kepada sesebuah parti adalah satu anggapan yang tidak tepat dari segi apa yang telah berlaku secara realiti. Dato' Onn Jaafar pernah meninggalkan UMNO dan menubuhkan Parti Negara. Tengku Razalev telah meninggalkan UMNO bersama tim B kemudian menubuhkan Semangat 46. Datuk Seri Anwar sebagai timbalan Presiden UMNO selepas berkrisis-sakan dengan Tun Mahathir sehingga dipecat daripada jawatan TPM dan keahlian UMNO menubuhkan Parti Keadilan Nasional atau sekarang Keadilan yakni PKR. Yang dipertua PAS, Datuk Asri lari meninggalkan PAS dan menubuhkan Hamim. Bekas MB Kelantan, Datuk Muhammad Nasir menubuhkan Berjasa. Begitu juga tindakan Tan Sri Mahyadin Yassin menubuhkan PPPM, manakala Syafiq Afdal menubuhkan Warisan selepas kedua-duanya dipecat dari UMNO. Seusai PRU 15 tidak ada mana-mana parti menguasai majoriti, yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak telah menamakan Datuk Seri Anwar sebagai PMX kerana baginda yakin beliau mampu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ternyata anggapan itu benar. Datuk Seri Anwar mendapat sokongan jitu daripada PH, BN dan gabungan parti-parti dari Sarawak dan Sabah. Insya-Allah beliau akan kekal sebagai PMX dan Kerajaan Madani sehingga PRU 16. Negara bakal berhadapan dengan satu penjajaran baru politik kepartian sama ada di sebelah Kerajaan Madani mahupun di sebelah pembangkang yang ingin menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Apapun kita menunggu siapakah pula yang akan muncul sebagai penghalang dan pencabar kepada Datuk Seri Anwar untuk terus menerajui Putrajaya untuk sekurang-kurang sepenggal lagi PRU 16 setelah dilihat pembangkang sekarang PN semakin tidak bermaya dan hilang upaya.